saya bagi tahu. Ini ada sini satu negara sekarang. Saya cakap betul, you cakap betul. Tak betul, you cakap tak betul. Jangan tipu. Okey, Sakra, you tak tipu. Cakap dia nanti call. Kan? Tak apa, kata suami nanti call. Sudah lama tengok ini. Tak, bagi tahu. Nanti call. Kan, ada orang bagi direction. Sekarang, you duduk sini Malaysia berapa lama? Saya makan. 3 tahun. You tak boleh 3 tahun. Berapa tahun you cakap betul-betul ni? You tipu bapa. Ini memang muka semua orang boleh tahu. Sekarang you cakap tipu, dia orang sudah cakap nanti tipu you susah. Cakap betul-betul berapa tahun sudah ada Malaysia? 3 tahun. Anak berapa orang ada? Sudah kahwin berapa lama? 26 tahun. Sudah kahwin 26 tahun. Kahwin di Myanmar. Sama masuk sini sama suami. Anak sudah besar ada sini. Okey ya, saya tanya. You duduk sini meniaga apa? Kerja apa? You sekarang meniaga apa kerja? Tak ada suami kerja. Suami kerja. Okey, baik. Tadi you sana duduk, kita orang main, you buat apa sana? Saya mau tahu. You nampak ini kita orang turun, you buat apa? Saya itu saja mau tahu. Apa sudah mari? Okey. Mari dia kata mesti respect kan. Okey. Ini tanah naik. Betul ni ah. Ini Betul lah. Tadi you cakap apa? Malaysia duduk mesti mau apa? Malaysia nyalo ikut baik. Okey, betul lah. Malaysia duduk, Malaysia melo mau ikut. Satu last ni tanya. Mau betul-betul jawab. Saya tak ada naya sama Rohingya ni orang semua. Saya tak ada naya. Tadi saya pergi ziarah you orang ni sekolah ni apa. Saya mau tolong sama you orang. Kalau you orang tak nak tolong sama kita, macam mana kita mau tolong sama you orang? You cakap kasih betul. Ini kedai semua tadi dalam semua Rohingya ni orang, betul tak? Okey, apa orang? Jemaah Islam. Okey, lagi? Jemaah Islam. Tadi tak ada Rohingya. You apa orang? You Myanmar Muslim. Tadi tak ada Rohingya. Tapi semua itu orang luar ni, betul ya? Tadi dalam kedai semua. Luar ni orang kan? Luarnya orang ada itu IC-nya orang. IC ni orang mana ada tadi? Ada yang ada. Tadi mana ada? Kalau ada apa saya lari? Ini ada saya tak tahu lah. Tadi you duduk depan, tadi ada ramai orang kan? Selepas itu kita masuk, semua orang sudah lari kan? Itu tadi semua orang tadi tak ada IC ni orang, semua luar ni orang. Betul tak betul? Dia cakap betul. Bila dia cakap betul, dia cakap kena ikut apa? Law duduk Malaysia. Okey? Last, you nama apa? Ha? Raham Babi. You mau pergi lain negara ke tak nak pergi lain negara? Bukan, you mau keluar pergi lain negara, itu UN mau hantar kan? You ada minta mana negara ada minta? Tak tahu. Anak berapa orang sini? 4 orang. Besar punya anak umur berapa? You sudah 26 tahun kahwin apa macam anak kecil? Ya anak nama Maria. Oh, okey, saya pun dah pening dah. Terima kasih. Okey, baik. You cakap sana, terima kasih semua. Malaysia punya orang, terima kasih juga. Semua Malaysia punya orang, terima kasih. Assalamualaikum. Bagus.